Hari ni kita nak pergi terjah Abang Ropi. Dia baru reply DM saya. Dia cakap okey je nak jumpa. Saya pun artis okey. So saya dengar cerita Abang Ropi ni tak berapa sihat sekarang. Jadi saya nak tanyalah nanti pengalaman dia ke, saranan dia ke, ataupun saya boleh bantu dia. 10 botol Betarin saya bagi, 20 botol gitu. Okey guys, so kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Siap mai. Abang dah siap lah datang buat nak mai. Masuk-masuk. Ramai tu. Berapa orang ramai? Minta tolong minta tolong kat subuh kat luar. Masuk. Sila. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Okey Bang, masa mula-mula kena kencing manis, apa benda paling terkesan dekat Abang? Mula sekali kan, kalau nak cerita ngam macam terkejut ni. Tahap gula abang macam paras air tu. Naik mendadak tahap bahaya. Bukan takat tu je, apa nama ni, badan lembik, tidur tak lena. Tapi yang paling serius sikit nak beritahu ni, ada 2 kamera kan nak beritahu. Bila malam problem sikit, asyik nak kencing lepas tu bila makan abang kampung kena tengok tiga-tiga. Bila abang kampung bila makan duduk sat lentuk lena. Kalau malam susah pula nak tidur. Tak terkencing. Macam tu. Jadi itulah yang abang rasa lah. Orang lain abang tak tahu, tapi itu yang abang rasa. Lepas tu satu lagi nak beritahu. Bila kaki tersepak apa-apa luka sikit lah abang kampung, luka sikit lah. Tapi nak punya baik ni lama. Bukan luka besar, luka sikit lah. Dia meripuk macam bengkok-bengkok. Nak kata menanah tak menanah. Apa yang abang rasa jadi punca sebenarnya abang kena kencing manis ni? Abang rasa sejarah jiran sebelah kot. Dia macam sejarah apa ni, keluarga lah. Dia sangkut paut macam tu lah. Lepas tu orang kata apa, mungkin makan minum tak jaga lah. Dia banyak punca, makan minum tak jaga. Lepas tu kita tak sisai kurang. Kalau sisai pun tak sampai tahap betul-betul ya. Kalau yang abang tak jaga makan minum tu, abang selalu makan apa? Minum apa? Benda manis lah. Abang ada nak cerita dengan hang, apa laksa pun nak manis, telur dadar pun nak manis. Abang suka manis. Abang kau tak ada manis sikit pun tak ada, nampak macam kelakar, macam lawak kan. Tapi benda tu abang suka manis. Kalau tak manis tu abang rasa macam makan tu tak sampai. Itu punca agaknya lah kan. Sebab biasalah kencing manis kan. Bukan takat tu je. Satu lagi bila contoh lah, bila kita ada luka sikit, terkoyak sikit, kita ambil sambil lewat, patut kita kena cegah. Saya lagi baik lah kan? Itu punca. Itu pun salah satu punca abang. Itulah satu lagi ni nak cerita apa, pasal ni kerja. Kadang-kadang kerja sebab abang kerja bukan macam orang lain. Kadang balik pagi, tidur tak menentu kan. Itu kadang-kadang bila penat lagi tak boleh tidur. Bila fikir balik, apa yang paling abang kesal bila disahkan ada kencing manis? Kalau bila nak tanya soalan tu, memang soalan cipumas tu. Nak jawab memang kalau bila kita dapat tahu, bukan abang je lah, siapa-siapa yang dapat tahu, bila cik-cik dapat tahu kan, memang rasa menyesal tak cegah awal. Lepas tu bila orang, kadang-kadang orang sembang-sembang sebelum orang yang ada pengalaman kencing manis sembang kita kan, kita buat macam dengar tak dengar. Itulah engkau tak pandai jaga makan. Tapi bila kita kena kat kita, rasa bersalah. Keluarga pun kadang nasihat juga kan. Jadi rasa macam susah lah, rasa macam teramat menyesal. Nak sedap pun dah macam lambat lah kan. Abang dapat tahu tu bila bang? Setahun lepas ke? 2 tahun lepas ke? Abang dapat tahu bila tangan abang ada macam kebas-kebas. Bila kebas-kebas tu abang rasa biasanya tak macam ni kan, kaki duduk lama, kaki kebas kan. Jadi itu lah, bila kalau ikut by 4 dibuat by 2 dalam tahun lebih lah. Satu lagi nak beritahu yang abang dapat rasa, kenapa abang macam lemah, macam tak bertenaga sangat macam dulu agresif. Tapi sekarang ada macam slow sikit lah. Sebelum abang tahu pasal Betarin, apa ikhtiar yang abang dah cuba? Biasalah, kita pun cari sokongan lah. Macam abang cari ubat-ubat tradisional, amalkan tu juga. Jadi banyaklah abang cuba. Banyak juga orang cakap modal abang dah keluar, beli suplemen. Abang ada try diet ketat tak? Ke abang biar je? Ada masalah, tapi tak tentu arah juga. Ada kesan? Dia tak ada sangat lah. Dan satu lagi abang lupa nak beritahu. Sebenarnya walaupun abang ubah tradisional, buat doktor pun abang masih lagi makan sebelum ni. Tapi bila kita makan tu, bila kita penyakit kencing manis tu makin ada, makin naik. Jadi dos doktor tambah lagi. Itu dia punca dia tu. Tu yang abang try cari ya. Kita sokongan lah, untuk sokongan sampingan. Mana nak tahu kan, boleh baik. Alhamdulillah. Kalau abang boleh estimate lah anggaran lah,
Daripada abang kena kecil manis sampai sekarang, berapa banyak dah duit abang habis untuk nak cari penyelesaian untuk kecil manis? Kalau tanya duit banyak habis tu, tak boleh nak kira lah. 10 ada 10 ribu. 10 Ke lebih? ribu. Abang baru kena setahun lebih ya. Jadi tak sampai kot. Tapi cukup banyak jugalah. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Orang selalu tanya, kenapa tak bergantung pada ubat hospital je? Apa pendapat abang? Ubat hospital abang amalkan juga. Cuma kita ni nak cari sokongan lah selain pada ubat hospital. Bukan apa, kadang-kadang tu kita nak tahu punca masalah apa kan. Jadi kita kena ada sokongan. Kalau tidak, kita marah satu benda pun tak boleh juga. Ikhtiar kan. Macam mana abang tahu pasal Betarin ni? Masuk Betarin ni. Ya. Yang ini. Sebenarnya kan produk ni, kalau mana-mana produk yang bagus, sebelum kita amalkan, nak cerita dengan apa semua para penonton dan juga pemirsa sedang melihat saya, kita kena study dulu, kena tengok feedback orang dulu. Tak boleh main terus beli, takut tak cantik, tak jadi. Betul tak? Cik Lina? Betul jadi, bang. yang saya suka pasal Betarin ni, apa yang saya study, dia setanding matte. Dia setanding. Jadi saya suka benda tu. Bukan takat tu je kalau nak cerita. Banyak orang saya baca feedback dia kata yang mana yang dah amalkan ni, Betarin ni, dia orang dah stop. Tahu stop apa? Jadi itu yang bagus dia, bukan takat tu, bukan takat stop je. Lepas tu apa yang saya tengok lagi pada ni, makanan makan kita macam disekat, macam kita makan kita rasa macam kenyang. Betul tak Dina? Betul tak? Betul kan? Sungguh kan? Abang tahu kan Betarin ni ada money back guaranteed. Satu lagi yang kita yakin sangat Betarin ni, sebab abang yakin sebab apa tau? COD, money back guarantee. Kalau kita pakai, kita gunakan Betarin ni, kita amalkan Betarin ni selama 60 hari. Bila 60 hari kalau tak ada apa-apa kesan, kita pulangkan balik duit. Itu kita nak dengar tu. Kadang-kadang orang takut. Ya, kalau tak, orang kata anda yang tengok saya, penonton yang pemirsa tengok saya, bisa akan tanya apa ya. Habis kalau tak jadi duit, ni saya jelaskan kat sini, COD dan juga money back dipulangkan balik. Macam ada lagi trust abang. Lagi kita yakin. Itu sebab keyakinan tu kena penting. Kalau tidak, kadang-kadang orang tak boleh bagi garanti macam ni. Tapi dengan Betarin, dia akan bagi kamu. Sekarang ni amalkan sebiji pagi, sebiji malam ke dah masuk 2 biji pagi, 2 biji malam? Soalan dia ni tu bagus. 1 siang, 1 biji siang, 1 biji malam. Tapi kalau anda kat luar sana, kalau agak kritikal, 2 biji malam, 2 biji siang, 2 biji malam. Saya terbalik kan. Sama juga maksud dia, 2 biji siang, 2 biji malam. Tak tahu 2 biji yang baru tengok saya ni, tahu apa tiba-tiba 2 biji siang, 2 biji malam pun dah. Betarin. Kalau abang boleh pesan sesuatu untuk orang yang tengah struggle macam abang dulu, dan sekarang lah, apa abang nak sampaikan dekat diorang? Memang wajib lah saya kena pesan. Abang kena pesan sebab abang dah cuba. Ada orang yang tak tahu produk ni, yang baru dengar Betarin ni, ada kena dengar ni nasihat abang lah. Sebab abang ni dah 63 umur. Jadi pesan abang, kalau boleh kita kena ikhtiar, kita kena cegah. Jangan lambat. Jangan sampai gula dalam badan kita ni kritikal. Kita cegah daripada akap, bukan tunggu berakap. Tunggu berakap baru nak cegah, lambat dek. Jadi ikhtiar sekarang, jangan sampai berakap. Tahu, cuba tahu. Betarin. Okey bang. Terima kasih banyak bang sebab sudi terima kami ni. Sama. Terima kasih juga main rumah abang, melawat abang ni kan. Kalau hampa nak suruh abang pergi jumpa hampa, tak larat lah. Jauh bang, jauh. Okay, terima kasih lah. Salam dulu. Bye. Okey, terima kasih banyak bang. Boleh. Yang kat luar tadi tunggu 3 orang tu minta maaf lambat tak bagi masuk dah. Rumah kecil, minta maaf Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nanti turun bawah bagi tip kat tu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Okey.